Assalamualaikum, saya Syakir dari Satu Assalam selaku host podcast anda pada episod ke-6 kali ini. Kita akan berbual santai tentang dunia robotik bersama seorang murid yang telah mengharumkan nama sekolah dalam beberapa pertandingan robotik. Tetamu kita ialah Nur Alia Maisarah binti Abdul Mubin dari kelas 2 Assalam. Beliau pernah menyertai CITEC 2026 Robot Sumo Competition yang berlangsung pada 11 hingga 12 Februari 2026 di ADTEC Taiping, Perak bagi kategori robot 500 gram dan 1 kg. Pasukan beliau berjaya memperoleh tempat kelima bagi kategori 1 kg. Beliau juga pernah meraih gelaran Johan dalam Junior Terengganu Robotics Challenge 2025 serta Johan Pertandingan Robotik peringkat daerah Kuala Terengganu. Okay, so welcome and Assalamualaikum Alia. Boleh tak Alia perkenalkan diri kepada yang mendengar podcast kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Maisarah binti Abdul Mubin dari kelas 2 Assalam. Boleh panggil saya Alia. Saya anak kedua dari 4 orang adik-beradik. Okay, so first question. Okay, bila Alia boleh start minat dengan dunia robotik ni, dan siapa yang membuat Alia, apakah yang menyebabkan Alia tertarik untuk memasuki semua pertandingan yang berkaitan dengan bidang robotik? Alia kan pernah jadi Johan dalam Junior Terengganu Robotics Challenge 2025. Boleh tak Alia ceritakan pengalaman masa Alia masuk pertandingan tu? Pengalaman saya masa dekat peringkat international hari tu, masa first game, saya kena disqualified sebab dia check robot sebelum perlawanan, dia check kat bawah ni, dia masukkan besi. Lepas tu dok lepas kalau dok lepas nak masuk besi bawah ni, lepas tu maknanya dok boleh nak disqualified lah macam bukan macam kalau dok lepas dok nak pergi lawan. Lepas tu maknanya kita orang kena cabut membacking mula lah sini. Oh, jadi masa tu last minute tu kena modify lah robot tu. Lepas tu kan nak start dah. Lepas tu bila nak modify mula, macam lepas tu dah nak lawan dah kan. Lepas tu kena disqualify lah sebab tu. Lepas tu kalau satu game and then menang lah kan sampai jadi Johan. Oh, okay. Sebelum ke soalan seterusnya, masa kena modify tu rasa macam kelang kabut tak? Masa tengah modify tu ada tak yang macam tolong? Ada, sebab saya minta tolong ayah saya. Ayah saya dekat luar sebab kita kena quarantine. Lepas tu ayah saya tolong modify balik. Sebab tu kita orang kena disqualified. Oh, okay. So, walaupun masa tu kelang kabut, ada sosok ayah bagi Alia yang menolongnya. Okay. So, next question. Alia kan pernah join pertandingan robotik peringkat daerah Kuala Terengganu. Apakah perbezaan antara pertandingan peringkat daerah dengan pertandingan yang lebih besar peringkatnya? Perbezaan carnival STEM daerah dengan open di peringkat international, 5 hingga 6% corak permainan lain. Yang pertama, STEM, dia kena langgokong dekat atas dekat board tu, yang gelanggang itu. Gelanggang dia tu. Lepas tu kalau yang open punya, dia kena langgong robot biar robot lawan tu jatuh. Oh, maksudnya yang daerah tu lebih fokus ke kun. Yang ni dia lebih fokus ke untuk jatuhkan robot lah, bukan benda lain. Sebab kalau STEM dia guna kun. Okay, so kalau yang kedua, body STEM. Body STEM dia boleh guna besi lah. Macam gini kan ada aluminium. Lepas tu kalau yang STEM tak boleh guna besi lah. Dia kena guna plastik. Full plastik lah. Tak boleh guna besi. Sebab dia kena langgar kan. Tak boleh kena ada unsur besi lah dalam robot STEM Okay, so next question. Okay, bagi pendengar yang belum mengetahui tentang robot sumo, ada yang tengah dengar podcast ni tapi dia tak tahu tentang robot sumo. Okay, so boleh tak Alia macam terangkan secara ringkas robot sumo tu apa? Robot sumo ni
perlawanan antara dua robot, macam bila saya main satu robot, Syakir main satu robot. Lepas tu kita lawan lah. Tengok robot siapa yang jatuh dulu. Oh, maksudnya macam lawan satu sama lain lah. Ya. Tapi bukan lawan saja, dia kena ada strategi juga. Macam kalau robot lawan kita tu kuat, kita kena langgar kat tepi. Macam gitu lah. Ada tak macam pergerakan yang dilarang dalam robot sumo? Tak ada rasa. Oh, macam kalau kita buat tu kena disqualify ke tak ada? Ada lah. Oh, tak ada. Kalau dia kira 1, 2, 3 kena tak robot, kena tak derah. Okay. Kalau kalau you ulang 3 kali benda sama, kita kena disqualify lah. Sebab lambat letak robot. Oh, jadi memang kena langsung letak lah. Ya. Okay. Okay, next question tentang pertandingan yang mula-mula tadi. Okay, apa perbezaan antara robot kategori 500 gram dengan robot yang kategori 1 kg? Beza ya dari segi berat je benar. Ada juga setengah penganjur hak buat syarat untuk saya robot. Contohnya kalau hak 500 gram kena 10 kali 10 cm. Lepas tu kalau hak 1 kg pula 15 kali 15 cm. Oh, jadi dia macam beza saiz je lah, tak ada yang macam perbezaan besar sangat. Ya. Okay, contoh macam kan lawan 500 gram kan. Okay, yang ni 500 kg dah. Tapi yang lawan tu dia macam berat sikit. Dia disqualify tak? Ya, dia disqualify sebab melebihi berat yang ditetapkan. Ditetapkan. Betul. Okay, so next question. Okay, dalam pertandingan CITEC 2026 yang Alia join, kan pasukan Alia berhasil dapat tempat yang kelima dalam kategori 1 kg. Ada tak cabaran paling besar yang Alia kena hadap masa tengah pertandingan tersebut? CITEC adalah game kedua saya main. Pengalaman saya yang kedua lah kalau saya main. Lepas tu saya macam kebaru lagi nak dibandingkan dengan peserta hak lain. Maksudnya peserta lain ada banyak ada pengalaman, tapi saya first time masuk. Second time lah. Oh, second time. Okay. Masa tengah lawan tu ada tak Alia lawan Alia yang Alia rasa macam nak kalah dah, tapi macam sebab beruntung je Alia menang? Ada rasanya. Ada. Macam yang dia tu nampak power, tapi sebab Alia beruntung semua tu Alia menang. Sebab ayah saya hak ajar cara nak main kan. Lepas tu robot tu dia macam melengkung gitu. Lepas tu ayah saya kata kena duduk diam je sampai robot orang tu mari kat robot kita. Lepas tu bila robot orang tu langgar, kita menang. Macam robot orang tu langgar, mesti dia akan balik sebab dia betul melengkung ni. Okay. Lepas tu bila dia balik, kita langgar biar jatuh daripada gelanggang tu, baru boleh menang. Jadi kalau yang lawan tu power, kita kena guna strategi lah. Ya. Okay. Next question. Okay, masa kan Alia masuk pertandingan robotik kan, yang robot dia kena bawa sendiri. Masa baru nak masuk pertandingan, ada tak masalah tentang robot tu? Macam last minute baru ada masalah? Ya, ada. Macam hari tu daya ring robot kita kan tercabut. Yang kat sini cabut. Cabut. Lepas tu masa tu kita orang tengah timbang sebelum perlawanan bermula. Sebab dia panggil dah. Lepas tu kita orang turun daripada petah tu sebab kita orang kena quarantine. Lepas tu kita orang turun daripada petah tu, kita orang nak pergi timbang robot. Lepas tu timbang, masa nak timbang tu gengnya cabut. Oh, jadi macam memang sebelum pertandingan tu, masa baru nak masuk tu. Ya. Satu je cabut. Lepas tu lepas satu cabut, saya pun kata kat adik saya, biar je lah main je dulu. Kalau cabut masa dekat pertandingan, kalau cabut masa dekat gelanggang tu,
biar je lah. Dah ni dah cabut lagi, main je. Lepas tu saya main menang lah. Dah buat dekat gelanggang tu. Masa cabut tu macam pasang gitu je ke ada yang tolong juga, macam kena skru ke? Ya, kena guna skru dekat, dia kena tayan ni, dia kena belek gitu. Lepas tu dia kena kemahkan dekat situ. So, saya tak tahu nak kena. Lepas tu screwdriver pun ada dekat je saya. Lepas tu saya main je terus. Main sebab dah kalau kena disqualify sekali lagi, kalah lah pulak kan. Lepas tu kita orang main je terus. Main je. Lepas tu menang. Lepas tu baru kita orang baiki. Lepas menang tu baru baiki? Lepas menang satu perlawanan tu baru pergi baiki. Ni dekat gelanggang tu dah buat hal lah. Okay, so next question. Apakah apa kemahiran Alia yang Alia dapat masa buat aktiviti robotik ni? Macam kemahiran memasang komponen ke, macam baiki ke, yang berkaitan dengan RBT ke? Maintenance robot, kemahiran saya yang pertama maintenance robot, yang kedua kawal robot guna RC, yang ketiga buat keputusan atau penyelesaian dalam masa yang pantas. Itu je lah. Okay, so sebahagian besar yang tengok ni tak tahu RC tu apa. Boleh tak Alia ceritakan bagi tahu RC tu apa dengan ringkas? RC tu remote control. Maksudnya macam nak gerakkan robot tu lah. Ya, RC tu ringkasan daripada remote control. Ni lah robot. Jadi maksudnya remote control dia ambil first huruf pertama tu jadi RC. Ya. Okay. Okay, kan Alia masuk banyak pertandingan ni kan. Siapa seorang ni yang memang selalu bagi support, sokongan, macam kalau Alia pergi kat pertandingan tu memang ada dia masa dekat pertandingan robotik yang semua Alia masuk tu? First saya nak terima kasih dekat guru pembimbing sebab bagi semangat. Lepas tu saya nak terima kasih juga dekat mak ayah saya sebab bagi tunjuk ajar, bagi sokongan. Lepas tu rakan-rakan saya pun bagi sokongan, bagi kerjasama lah. Okay, kalau kita tengok dia punya kejayaan ni berasal daripada mak ayah dia sendiri, betul kan? Betul. Okay. So next question. Okay. Okay, kan dapat dah semua pencapaian tempat ni kan, pertandingan semua ni kan. Okay, ada tak pertandingan atau pencapaian yang Alia nak masuk atau dapatkan selepas ni? Ada pertandingan yang terdekat adalah Carnival Stamp dekat STU lah. Ya, sebab kan baru-baru ni saya baru menang daerah Terengganu. Ya. Lepas tu nanti saya jadi salah satu wakil untuk lawan dekat CTU tu. Ya, mewakili daerah Kuala Terengganu lah. Jadi maksudnya dia ambil lebih pada satu orang lah untuk pergi ke CTU tu. Dia ambil 2 orang. Tempat nombor 1 kan saya dapat Johor. Dapat Johor. Lepas tu yang dapat nombor 2 pun pergi juga. Jadi 2 orang lah. 2 tim lah. Ya. Okay, jap. Okay, kan dekat pertandingan robotik ni dia ada 2 orang setiap kumpulan kan. Apa function orang yang kawal robot dengan orang yang letak kun? Function yang kawal robot untuk kawal robot. Lepas tu yang letak robot ni macam tak lah kita kelah kabut sangat kan. Letak kun. Kena letak robot lagi, letak kun lagi, kena pegang remote lagi, kena kawal lagi. Lepas tu lepas tu itulah. Dia ada fungsi jugalah untuk tak bagi kita kelam kabut. Kalau kita kelam kabut lagi takut macam banyak nak letak ni, letak tu semua tu. Jadi kita jadi bila kelam kabut berkemungkinan kita akan gerak sendiri robot tu. Okay. So next question.
Okay, Alia ada nasihat tak untuk orang-orang yang berminat dalam bidang robotik tapi dia kurang keyakinan untuk masuk pertandingan? Ada. Nasihat yang pertama, kita perlu ada rasa yakin dan perlu kuat semangat. Tak payah mikir kita akan kalah kena. Kita kena fikir positif je. Lepas tu yang kedua, kita kena sentiasa berfikiran positif macam saya khabar tadi. Yang ketiga, kita kena ada disiplin dan latihan. Okay, sebelum setiap round Alia rasa macam berdebar tak? Macam berdebar, overthinking semua tu. Ada, saya berfikir lah yang boleh menang dok walaupun saya tahu yang saya akan menang. Tak apa, walaupun dia berdebar, yang penting dia confident. Confident kena ada confident kena ada. Okay, so that's all for today. Habis dah semua soalan. Thank you kepada Nur Alia, Maisarah binti Abdul Mubin yang telah bagi perkongsian tadi tu, penjelasan semua tu. Okay, tahniah atas pencapaian award, atas kejayaan menjadi Johan. Okay, Johan, bukan tempat biasa, bukan naik Johan ke Johan Junior Terengganu Robotics Challenge 2025. Penyertaan dalam pertandingan robotik peringkat daerah Kuala Terengganu serta pencapaian tempat kelima bagi kategori robot sumo 1 kg dalam CITEC 2026. Okay, so semoga Alia terus berusaha mencipta lebih banyak kejayaan dan mengharumkan nama sekolah kita iaitu SMK Dato' Haji Muhammad Said. Okay, so sekian sahaja podcast Dimos pada kali ini. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang.